Sebelum kita pergi detail dalam Power Query, korang kena tahu basic paling penting dulu, iaitu merge and append. Dua benda ni game changer kalau nak gabung data. Pertama, append. Bayangkan korang ada data bulan Januari dan data bulan Februari. Korang nak letak data Februari kat bawah data Januari. Itu kita panggil append. Kita susun dia bertingkat. Kedua, merge. Ini macam VLOOKUP yang lebih power. Contohnya, satu table ada ID pekerja, satu lagi ada gaji. Kita gabungkan mereka ke tepi secara side by side berdasarkan ID tadi. Bila korang dah faham dua benda ni, korang dah jimat 80% masa kerja manual. Tak payah lagi nak copy paste atau guna VLOOKUP yang berat. Korang nak saya buat tutorial cara nak buat merge and append ni langkah demi langkah, tonton next video. Dan jangan lupa save video ni untuk rujukan nanti.